Kita nak pergi mana? Decathlon PJ. Sinilah. Decathlon PJ. Let's go, let's go. Untuk protection. Tapi kita tak bawa bantal. Jadi tak sakit ke? Tak apa, sekejap je. Kita nak cari tu. Kita nak cari cepat-cepat sikit barang. Tak ramai orang. Biar dia, nanti dia penat. Dia salah. Dia dah tukar. Dia tukar-tukar dah. Betul. Betul. Tu ada. Kita jumpa dah. Senang. Tapi tak ada warna hitam. Dah sikit. Nak beli ni? Dah beli dah. Ambil yang atas tu. Nak beli ni, nak beli. Kita nak cari yang macam ni lah. Sebab anak tu main kasut roda. Yang kecil lah, kan tak ada. Semua S. S. Try S lah. Kan? Apa nak skala Abi? Abi dah ada buat apa? Tu dia kat atas kan. Dia macam besar sikit dia. Besar sikit. Ni okey kot. Ni macam quality sikit. Kena try, jom duduk sana. Duduk. Duduk. Baby nak tengok sini. Ya, cepat. Cepat, Syifa try, jam. Pasal aku main jam. Dia bukan sarung sarung juga? Sarung. Sarung baru pusing. What? Dia macam besar kan? Dia macam besar sangat lah. Ya. Ambil XS. Tu S lah tu. Kan XS. Boleh duduk tu. Ada ni. Yang bulat tu. Gelong apa? Gelong. Ambil gelong. Warna hijau tu Syifa. Warna hijau sayang. Besar sangat kan? Okey tak? Itu besar sangat? Okey ke besar? Tak okey. Tak okey, besar? Kalau tu malu. Malu? Malu. Tangan. Jangan musik. Nanti asyik. Kita try dulu. Tapi sama tak macam ni? Tahu lah kakak. Dah nantilah. Memang cuma. Dulu kakak pun beli kasut kat sini. Warna pink. Silah. Ada tak baju sweater baby? Mana tahu ada? Balik. Tak ada. Ni rasa dia. Rasa dia. Tu cantik sikit baby. Kan? SD jenis besar lah. Yang ni cantik. Rasa yang ni ke yang ni nak pakai? Ah, Macam ni besar sangat. betul. Beza.
Ini kak suka lagi tapi ini ketat. Oh, yang kecil sikit XL tu ketat. Yang dia boleh longgar, boleh ni kan, ketatkan lagi ke tak boleh dah? Sampai sini je pun. Dah settle. Tapi kalau beli besar pun bagus juga. Tahan lama ni. Tahan lama. Dah tak payah beli lagi. Dia mulaan S. Syifa XS. Tapi diorang ni badan halus-halus. Kau kat sini tak ada. Syifa terus sini Syifa. Dah habis tu. Syifa, kita dah. Apa kan? Kenapa? Ni S. XS. Cuba kasih bos satu. Kasih itu. Shot. Masuk. Ni nampak kau right? Sabar je. Sebelah SS, sebelah S kan? Dia ada compare. Bos. Syifa sendiri je. Syifa XS balik kau. Syifa rasa benda keras ni macam rasa macam ketat. Memanglah kena pakai ketat. Kalau longgar, Ketat. maksudnya ketat sangat tak ada lah. Ini kakak suka. Kalau ikut tahun, nilai jadi 15. S. Maksudnya untuk kakak sesuai lah. Kan? Untuk Syifa, XS. 6 hingga 10. Syifa SS, kakak ambil S. Kak ambil S. Ni adik ni, asyik angkat kaki kan ni. Nak pakaikan. Adiknya ada tak? Kenapa? Nak pakai itu kasut tu. Comel kan kasut dia. Nyomel-nyomel. Buka dulu. Adik dah buka stokin. Pandai betul tak ni buka stokin. Ha, tengok ni. Ha. Pandai buka dia. Boleh-boleh. Sebab pakai. Boleh-boleh budak tu nak pakai. Ha, tengok. Kak suka yang memang cantik kan? Yang tu untuk apa? Itu. Kuku kaki. Untuk kuku kaki. Kat atas ada ke apa pun tak tahu. Untuk dewasa boleh lah. Tengok kat atas. Jom. Tapi baby macam Ni bawa ke tak ya? Bawa. Tengok adik yang baru. Api dulu. Ni masa semalam istiwa tu. Sama brand ni. Tak tahu. Ini macam bagus sikit sebab dia ada tempat masuk. Dia ada sarung. Macam tu pusing je. Oh. Adik dua-dua kaki dia angkat dah. Tengok ni. Dua-dua kaki dia dah angkat. Jom. Let's go. Kita tukar tempat. Kakak nak blue? Nak blue. Cuba. Ya, warna purple. Cuba blue. Kakak blue. Blue. Panas. Kakak ambil. Kak belum. Kakak kena sama kasut roda. Yes. Sekarang warna purple. Biru juga pun. Hai. Tak payah nanti tertukar nanti. Nak biru. Ni cuba ambil pink lah. Senang. Pink ke apa? Okey? Purple cantik. Cantik. Tak Okey? apa. Nanti ada tukaran kakak. Kasut dah lah sama. Lepas tu nak tertukar lagi. Topi nak topi? Topi. Abi cakap tak boleh. Ada jadi. Tak nak. Dia tak nak dia tu. Jom tengok atas. Jom. Jom. Habis tolakkan stroller. Nanti masa
So, kita naik atas pula. Dia atas ada tak? Tengok air, surau-surau air. Cari apa? Apa lagi? Homey betul kaki dia naik atas. Aduh. Betul anak ni. Murah lagi tak ni. Betul. Setengah harga. Tapi ikut brand juga. Kita cari. Pergi swimming. Pergi swimming dia masuk tak? Ujung sana. Wah, ada meja. Meja pingpong ke apa? Lagu copywriting. Ada copyright. Copywriting, copyright. Ni sama macam tadi. Apa sama? Ni 2X. 2 kali SS apa? Lagi besar. Lagi kecil kot. Oh, lagi kecil. Kan nak beli basikal. Cantik. Nak beli basikal. Lepas tu, Mi bagi hadiah untuk kita. Ni Mi balik kat mana? Dewasa. Umi saiz S kot. Berapa lagi tu yang ni? Sama juga 59. 79. Ni 59. Sama ni. Tapi kakak sama tak macam tu? Pada warna ni, warna lain pun ada. Adalah ni warna ni. Tengok warna-warna tu. Bawah tu ada. Bawah tu ada. Cantiknya tu. Warna Hijau. lain. Skuter tu kan. Skuter. Okay, Mi nak ambil ni lah, try. Saya nak ambil ni. Try. Okay, kat mana ni? Ada tempat duduk tak? Ada tempat duduk tak ada? Sana. Jom baby. Sana try. Nanti tengok. Okay. Dear Spot users, the time now is 9:40 PM and our store will be closing in 20 minutes. Kindly proceed to the cashier counter to complete purchases. Thank you for shopping with us and we look forward to shopping again soon. Para pelanggan yang dihormati, waktu sekarang menunjukkan jam 9.40 PM dan operasi kami akan tamat dalam masa 20 minit sahaja lagi. Sila ikuti pembayaran untuk pembelian anda. Terima kasih kerana berlimpah bersama kami.
besar betul. Ini juga. Yang besar betul. Adik dah gelongsor ke bawah, adik. Dek, Ini selesa sikit. Dia very selesa. Comfortable loh. Comfortable. kat depan. Betul kan ni? Yang besar betul. Yang betul, right? Kita nak try kat lutut je. Yang lain semua. Okay. Tadi dia punya sarung tu ketat semua. Tu lah. Ke bawah. Tak, dah simpan dah. Ni saya yang baru. Tak tahu ni sama. Oh ni, tadi saya try. Ni tadi ais kat bawah. Yang tinggal 2 je guys. Kita balik. Yang tinggal 1. Yang tinggal 2 lah. Tak bawah dulu. Tak bawah. Tak bawah. Ni macam mana kita sangkut dekat bawah ni kan? Sirik-sirik. Kotor dah. Wah, ni buat macam main buat sepak je. Oh. Dia saya besar. Dia time mau tak main dia ada. Time kita cari dah tak ada stok. Mana tu disuruh kita beli awal-awal. Jom. Tarik long. This one. Boleh ke nak turun ni? No trolley. Boleh. Lalu. Tak ada, dia stop. Okay. Rosak tu. Jom. Nak cari ke sekali? Tengok ni. Oh, Ada. tak jumpa. Kita tak jumpa lagi. Aku nampak. Macam mata ni. Ni habis Bukan. Kan? Tak, si kakak.
stapler. Dekat tu. Pusing jap. Kita pusing-pusing. Sana. Sana. Baby beberapa kali dia mengah. Jom. Baby tak payah tau, dah ada dah. Baju kakak punya. Yang ni okey ni. Harga dia. Ni 69 ni. Pakai baju ni. Nampak? Wasing pula. Dia tak wasing. Oh. Faham. Mana kau dekat ni? 99. Macam ni. Oh, tu pendek. Tu lengan panjang. Lengan panjang. Tengok je. Baju baby. Comel. Ada tak sweater baby? Ya. Dah. Tengok dah. Kita tengok-tengok je baju swim. Dah nak tutup dah. Dia bayar lah. Hijau tu. Ambil satu. Okey. Asyik buat pegang tak? Satu. Satu. Kat sini eh? Syifa. Tak. Barang tak kat dalam tu. Okey. Oh, dia scan lah. Pandainya. Okey. Macam tu. Dia keluar sendiri auto kalau kita letak dalam ni kan. Yang punya Black M 279. 276. M ada kan saya punya? Oh, M. kenapa saya menilai ni? Oh, sama dengan abang. S ni awak punya. M ni abang. Syifa ni kakak. Dah. Tak payah black lah. This was used. The channel is not verified and also producing Dah lagi ni. receipt certification counter will be your purchases. Thank you for shopping with us. For you, serving the agency. Thank you. Pin. Dia pin dulu.
Dah, korang ambil cepat. Ni ambil. Syifa. Kakak, ambil kakak. Sana kakak. Kakak sana. Apa cuba? Kakak apa cuba? Dah. Dah sini. Apa kakak? Kakak pun pusing-pusing. Jom. Kita dah check out barang. Tunggu Abi. Sana. Syifa, tepi. Panas kita dapat. Dan naik train. Setia. Naik ke? Ada banyak air dalam kereta. Dah habis ke? Dah habis ke? Keluarkan saya bagi kat abang. Siapa tu yang 3,000 tu? Sekali. Kita baru guys. Kita ada kereta baru. Bila depan nak ayat Syifa ada belakang. Syifa ada belakang. Syifa ada belakang. Mana abang berapa? 6 bulan. Tengok pun tahu lah. Alhamdulillah dapat kereta baru guys. Kereta untuk buat kerja. Okay. Kita nak buat kerja. Kita tak percaya kereta baru dah. Sebab yelah kita tak percaya sebab kereta ni untuk buat work. Kan untuk jalan-jalan. Tak belakang. Wah, bau kereta lah. Dah lama tak bawa kereta baru. Lama sangat, dekat 10 tahun dah. Lebih lah, lebih 10 tahun. Bestnya bawa kereta. Macam bawa kedai. Memang bawa kedai. Takkan aku nak pergi sekolah, nak pergi macam nak Nak kereta baru. Adik nak buat unboxing kereta ke adik? Tolong adik nak unboxing kereta. Tak apa, dia nak unboxing kereta. Nak belakang sekarang? Bukaan?
Okey. Tak ada lapik ke, Bi? Warna tingkat kalau ada yang kulit juga. Kat belakang ni kot, kereta belakang. Ya. Ha? Pusing. Pusing ke belum? Tengah pusing. Tengah rakam. Boleh. Depannya abang nak buka ke yang ni? Mana? Oh, Yang okey. dengan ni. Awak nak buka ke? Nanti ajak je. Okey. Baby dah penat unboxing. Terus tidur dia. Kau yang nak duduk sini. Abang. Tak apa. Dah. 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 Mari. Hijau dah. Tu seat sebelah belum buka lagi. Dengan sebelah ni. Sebelah sini dah buka dah. Sedap kan dia. Lembut. Dia dah baru kan. It's new car. New. Baby tidur dah penat. Kepenatan. Okay, kita nak pergi ke kedai tinted. Nak pasang cermin baru. Okay. Ada I could love. Kita nak pergi sana tu. Dah. Ha. Kita bantu. Dah. Dah. Nanti nak tukar Kita kena settle pasang tinted. So gelap sikit. Tadi cerah, ni gelap. Macam mendung je. Sejuk sikit dalam kereta. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Aina Zahra. Sekarang ni sebelum tu korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengah tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin rabbal alamin. Okey, hari ni kan hari Khamis guys. Esok Maulidur Rasul. Esok kita ada Maulidur Rasul. Esok semua satu Malaysia cuti. So excited lah nak buat vlog esok. Tapi hari ni hari lain lah. Esok kita buat video lain lah. Cuma nak cakapnya esok Maulidur Rasul. Sempena apa? Maulidur Rasul lah Macam nak cakap alamak kita ni tak tengok kalender. Kita ikut budak-budak punya sekolah je. So budak-budak ni anak-anak kita, anak saya dia cuti tau. Cuti esok.
Esok Sabtu Ahad. So Abi dia ada plan nak balik kampung. So sebelum balik kampung kita ada nak pergi satu tempat ni. Tapi nantilah, itu video lain. So hari ni kita nak ceritanya, hari ni saya nak pergi Shah Alam. Macam biasalah, saya nak pergi temankan suami saya pergi hantar dokumen dekat pejabat agama. Sebab biasa lepas nikahkan orang kan ada dokumen-dokumen dia kan. So kita perlu hantar dekat pejabat supaya pejabat akan masuk dalam sistem untuk pada pasangan yang baru kahwin tu, supaya yalah ada rekod lah yang kita ni dah berkahwin gitu. So sekarang ni tengah menunggu suami saya bersiap, dan ya, saya ada baby, ada kakak Sofia. Okey, Pak, suami saya dah siap keluar. So nanti kita sambung. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dekat pejabat agama. Tengok guys, pejabat agama dia punya bangunan tinggi-tinggi. So kita dah sampai. Kejap lagi lepas settle hantar dokumen, kita nak pergi sarapan. Sebab belum sarapan lagi. Sekarang dah pukul 9.30, belum sarapan. Kita mungkin insyaAllah sarapan dekat bawah pokok. Kita panggil bawah pokok je. Nama kedai tu apa? Warung 3 warung 3 macam tu. Nanti saya tunjukkan. Sebab sebelum ni saya pernah share dengan korang. Saya sarapan dekat situ. Saya pernah. Kat situ je spot yang paling senang nak cari. Tempat lain saya tak sure. Susah kot nak jumpa sarapan pagi yang selesa lah, yang kita macam nak cakap yang biasa, yang dah biasa. So ya, nanti kita sambung lagi. Okay, kita sarapan dekat sini, kat warung ni. Kami datang ramai-ramai. Kat section berapa ni? Apa dah? Section 6 kot. Ni kita section berapa? 7. Bukan lah. So kita dekat warung ni, warung 35. So kita sarapan dulu. Kita makan lempeng. Okay, kita makan. Kita sarapan lontong dengan kuah kacang, lempeng. Tu anak-anak, nasi lemak dah habis dah. Cepat dah. Kita isi minyak dulu guys. Kita dekat sekarang ni kita dekat Circle Shah Alam. Nak cari baju kakak. Buanglah. Sebab kakak petang nanti nak pakai baju kurung. Dia tak ada baju kurung lagi. Capal. Cepat-cepat kakak. Dia juga dia ni. Yang ni tudung. Jaga-jaga. Tudung pun pakai bebas ke? Kau orang banyak tudung tak payahlah. Kalau tengok dulu. Tudung sarung kan? Nak tudung sarung boleh. Tu sarung 68 sen je. Jom. Cik baju dulu. Okey. Jalan nanti. Di sana. Cuk, terus. Cantik baju guys. Kakak nak siap baju apa? Abang dah, abang kan ada baju lagi hitam. Ya. Tak apa, besar tak apa. Sini. Tengok sini tu, suami. Okey aku. Besar tak apa. Nanti kau pakai tali pinggang. Sebab tali pinggang, tahun depan kan pakai. Umi tak payah, Umi ada bayar dah. Okey. Kakak cantik tak okey? Boleh tak kakak? Boleh tu, dah. Tangan. Kakak tunjuk.
Kak dah dapat baju. Nanti pakai nak pergi sekolah petang ni. Tahu. Jom balik. Kita nak mandi, jom. Kakak dah siap dengan baju je. Cantiknya baju baru dia. Dah. Dah. Gigit sangat ke kakak? Oh kakak. Kita kat mana sekarang? Sejuk lah. Kakak duduk betul-betul kakak. Lutut kat. Dia lutut dekat lantai tu. Geram lah. Syifa, kita kat mana? Tak tahu. Kat hidung lah. Kat Cameron. Betul. Kita pergi kebun strawberry. Faham? Kita Kita orang berlepas ada sarapan. Tadi kita orang sarapan. sana lagi banyak. Nasi lemak tanpa lauk, telur mata, lauk Kenapa kambing, dia choice air, macam-macam? kopi O dengan coklat. Ada kebun. Ada? Jauh ke dekat? Kat ni. Sini Ini sekejap. tak boleh runtuh lah ya. Apa tu? Toilet. Ha. Jom kita pergi buat atas tu buang masa nanti. Kita nak masuk Sport Direct. Sportdirect.com. Bateri ni. Oh, ya Allah. Kah. Wah, ni. Ya, ya. Ni barang-barang aksesori. Barang sweet. Depan sana. Aku nak baca mata. Minat. Mi, kakak nak beli mata boleh? Minat tu. Nak atas sekali tu warna pink. Momen. Okey. Okey. Okey.